kau memang anak emak lah. Boleh lah macam tu lah. Tak ada nak kata anak mak kak. Dia macam ni lah kak. Sebab saya dengan mak saya ni struggle. Dulu saya last sekali dengan mak saya. Ya ke? Ya, sebelum ayah saya sakit. Ayah saya dah sakit tapi tak orang kata tak berapa teruk lah. Mak saya petang-petang bantu saya. Saya nak katakan nak solat maghrib kan. Solat asar kan. Dia tolong live kat sekali? Live dulu. Dia live dulu saya pergi solat. Lepas tu dia akan live dulu dalam setengah jam ke sejam. Lepas tu dah baru dia masuk. Setiap hari. Faham. So sebab dia tahu itulah kerja kau kan. Itulah kerja. So dia pun nak kenalah bantu. Kat situ dah dia ada orang kata nampak macam aku rasa macam sebab yelah kau dengan mak kau macam mana kan. Ada sebab tu dia bukan nak kata anak mak ni tak. Dia boleh faham kita. Betul. So ada ke perempuan yang boleh duduk ke tahap tu? Ada. Contoh macam gitulah. So kita nak benda tu lah sebenarnya. Tak minta banyak pun. Lagi satu, perempuan zaman sekarang ni ramai yang kurang ajar. Tak pandai hormat orang tua. Dia fikirkan orang tua dia saja. Betul. Ramai perempuan yang zaman sekarang fikirkan orang tua dia saja. Kalau orang tua pasangan dia tak pandai hormat. Kalau boleh, tayalah balik sana. Tayalah balik sini. Tayalah balik sana. Nak balik rumah aku je. Ramai gila perempuan betul. macam tu. Yang tu majoriti. Majoriti lah macam tu. Nak dapat yang orang kata dia sebenarnya simple je benda tu. Give and take je. Give and take je sebenarnya. Kita boleh ikut dia, dia boleh ikut kita. Betul. Tapi zaman sekarang tu aku cakap, tak nak balik rumah I je. Balik rumah you. Bosan. Sebab status-status korang pun banyak kan macam tu kan. Tak nak pasal tak nak balik rumah mertua. Aku pun tak faham kenapa. Kadang-kadang itu kata kadang-kadang mak mentua ni yang perempuan lah kan. Dia kadang hint-hint tu kat situ lah kau kena pandai. Kalau kau terasa sampai bila kau akan tak suka. Dia sebenarnya kalau dah dapat sikit hint, InsyaAllah memang best. Jadi lagi-lagi kena dengan sporting kan. Aku lagi suka contoh kan kalau family day kan. Keluarga kalau boleh keluarga mertua aku, keluarga aku dalam satu bila. Tapi aku memang akan buat macam tu sebab dia family day kan. Dia kena ada seorang yang menggerakkan contoh macam aku kan. Jom kita pergi check in sini hari 3 malam buat family day. Gini family ni campur main game sama-sama, sukan sama-sama. Ya betul. Dia lagi best benda tu. Dia tak best kalau tak nak lah kalau ada keluarga ni. Tak best lah. Dia jadi tak best dia gila weh. Dia macam ni sebenarnya kalau bagi saya lah. Walaupun dia terasa ni memang orang kata benda yang selalu terjadi lah. Bagi saya dia akan ada aduh besan aku tu tak berat macam tu kan. Tapi kau suka ke tak suka ke